Misteri orang minyak di Batu Kafes. Sekitar tahun 2012, penduduk di kawasan Kampung Laksamana, berhampiran Batu Kafes, digemparkan dengan gangguan misteri yang berlaku hampir setiap minggu. Semuanya bermula apabila beberapa keluarga mendakwa terlihat kelibat lelaki bertubuh kurus, berkilat hitam seperti disapu minyak, melompat pagar rumah pada waktu malam. Kejadian berlaku sekitar jam 2 hingga 4 pagi, waktu yang sunyi dan kebanyakan orang sedang lena. Mangsa pertama ialah seorang pelajar kolej berusia 19 tahun. Dia mendakwa terjaga dari tidur kerana terdengar bunyi tingkap diketuk perlahan. Pada awalnya dia sangka angin, tetapi bunyi itu berulang. Bila dia bangun dan membuka langsir sedikit, dia nampak satu figura hitam berdiri di luar tingkap biliknya. Menurut ceritanya, lelaki itu tidak memakai baju. Seluruh tubuhnya kelihatan hitam berkilat seperti disapu minyak enjin. Wajahnya sukar dilihat jelas, seolah-olah gelap pekat menelan bentuk mukanya. Apabila dia menjerit, kelibat tersebut melompat dan hilang dalam sekelip mata. Keesokan harinya, jiran sebelah pula mendakwa pagar rumahnya dicalarkan dan terdapat kesan tapak kaki berminyak di lantai simen luar rumah. Cerita itu mula tersebar dari mulut ke mulut. Dalam masa beberapa hari, lebih 5 keluarga tampil berkongsi pengalaman hampir sama. Terdengar bunyi bumbung dipijak, tingkap diketuk, dan bayang hitam melintas pantas di kawasan rumah. Keadaan menjadi semakin tegang apabila seorang suri rumah mendakwa individu tersebut cuba membuka pintu dapur rumahnya. Suaminya yang terdengar bunyi tersebut terus keluar membawa kayu. Namun apabila pintu dibuka, tiada sesiapa di luar, cuma bau minyak yang kuat di udara. Penduduk kampung mula berkumpul dan membuat rondaan malam secara bergilir. Ada yang membawa lampu suluh, ada yang membawa parang sebagai langkah berjaga-jaga. Suasana kampung yang biasanya tenang bertukar menjadi penuh curiga dan takut. Untuk sambungan cerita, saksikan di YouTube channel Seram Legenda atau klik link di bio.